Terima kasih. Yang Dipertua, soalan saya nombor 6. Tuan Yang Dipertua, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat daripada Ceras. Ya, kerajaan sentiasa berusaha untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati dan dikongsi secara saksama oleh seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira kumpulan etnik. Dasar-dasar pembangunan berdasarkan prinsip pertumbuhan dengan pengagihan yang saksama yang dilaksanakan selama ini terbukti berupaya merapatkan jurang ketidakseimbangan ekonomi antara kumpulan-kumpulan ini. Dalam konteks ini, strategi yang digunakan bagi menyamaratakan agihan kekayaan negara adalah dengan memberi tumpuan kepada penambahbaikan status ekonomi serta kesejahteraan isi rumah miskin berpendapatan 40% terendah termasuk golongan miskin. Antara strategi yang digunakan adalah melalui program-program peningkatan pendapatan serta penyediaan kemudahan asas. Program-program ini meliputi bantuan pendidikan, termasuk bantuan tuition dan latihan kemahiran bagi meningkatkan peluang pekerjaan, pembangunan keusahawanan, menerusi penyediaan latihan dan akses kepada kredit mikro, penyediaan kemudahan asas bagi meningkatkan kualiti hidup, serta pembangunan luar bandar dan juga pembangunan koridor yang menyediakan peluang pekerjaan dan penjanaan pendapatan melalui sektor swasta. Bagi program-program pembangunan bandar, ianya merangkumi bantuan sewa rumah, pembangunan modal insan, pembangunan masyarakat setempat, kecemerlangan pendidikan, latihan dan kerjaya. Manakala program perumahan keluarga miskin, pusat sejahtera, pendidikan dan latihan serta bantuan insan, pendapatan penduduk miskin merupakan antara program pembangunan yang dilaksanakan di luar bandar. Dari aspek agihan pendapatan isi rumah dan berasaskan maklumat sedia ada, seperti mana yang dipertanyakan oleh Yang Berhormat Ceras, didapati agihan pendapatan di antara isi rumah 10% teratas dan 10% terendah adalah lebih saksama sejak 3 dekad yang lalu. Pada tahun 1979, agihan pendapatan bagi isi rumah 10% terendah adalah 1.3%, manakala isi rumah 10% teratas adalah 39.3%. Penambahbaikan kesamarataan agihan pendapatan yang berterusan dapat dilihat pada tahun 2009, di mana agihan pendapatan isi rumah 10% terendah meningkat kepada 2%, dan bagi isi rumah 10% teratas menurun kepada 33.1%. Kerajaan akan terus berusaha untuk merapatkan lagi jurang ekonomi di kalangan rakyat agar ketidakseimbangan sosio-ekonomi dapat terus diperbaiki. Sekian, Tuan Yang Dipertua. Ceras. Yang Dipertua. Yang Berhormat Timbalan Menteri itu menjawab tanpa keikhlasan. Kerana walaupun beliau kata tidak ada perubahan besar dalam tempoh sepanjang 30 tahun yang lepas, tetapi beliau juga mengaku bahawa ketidakseimbangan pendapatan dan kekayaan antara rakyat dan golongan yang berpendapatan terendah dan juga terkaya adalah begitu ketara. Dan untuk pengetahuan Tan Yang Dipertua, menurut laporan pembangunan manusia bangsa-bangsa bersatu, sepanjang 30 tahun yang lalu, jurang pendapatan antara golongan rakyat, baik pun bandar dan desa, ataupun antara kaum-kaum, ataupun antara wilayah-wilayah, adalah begitu ketara dan dahsyat, dan jika berbanding dengan negara-negara lain di rantau Asia Pasifik ini. Adakah Yang Berhormat sedar bahawa punca utama bagi ketidakseimbangan pendapatan dan kekayaan ini adalah disebabkan kegagalan pemerintahan Barisan Nasional yang selama ini mengamalkan dasar pilih kasih, mementingkan kroni, nepotisme,
Ini yang saya katalah kebenaran yang menyakitkan. Penstrukturan masyarakat yang mengabaikan kehendak-kehendak masyarakat, mengabaikan keperluan sebenar kaum-kaum yang miskin dan golongan yang kurang bernasib baik di negara kita. Dan saya ingin tanya Yang Berhormat, sememangnya ini jurang berada dan kurang berada adalah sangat serius. Terendah sekali 10%, memiliki kekayaan negara cuma 2%. Tetapi yang terkaya, 10% yang terkaya memiliki 33,1%. Ini satu perkara satu kebenaran yang memerlukan pembetulan dan reformasi segera. Macam mana negara ini boleh mempunyai cita-cita mencapai satu negara berpendapatan tinggi dalam setahun, 10 tahun yang akan datang, apabila begitu ramai rakyat yang tinggal dalam kemiskinan dan kesengsaraan? Macam mana Yang Berhormat boleh memberikan keyakinan kepada Dewan ini, kepada rakyat, bahawa negara kita akan mencapai satu tahap di mana kemiskinan akan dibasmikan menjelang tahun 2020. Saya minta satu penjelasan. Masih Menteri, sebelum Menteri menjawab. Yang Berhormat. Apabila saya buat ruling kepada sesuatu perkara yang tidak diingini oleh Yang Berhormat, ada yang mengatakan saya diktator, saya double standard, saya begitu dan saya ini. Apakah istilah-istilah yang saya boleh gunakan kepada ahli-ahli Yang Berhormat yang sengaja melanggar peraturan mesyuarat? Bolehkah juga saya memanggil atau melabel ahli Yang Berhormat? Kalau saya ikut perasaan saya boleh. Boleh. Seringkali saya ingatkan, soalan tambahan adalah cuma ingin tahu perkara yang perlu diberitahu ikuran daripada jawaban menteri, bukan untuk berbahas ataupun memberi informasi baru. Ini semua jelas. Tetapi apabila saya campur hal seperti begini, saya dituduh bahawa saya mengencat ataupun menghadkan lucidity of perbahasan. Jadi kadang-kadang saya berpikir, kalau saya kena label double standard, apa kiranya saya boleh juga mengambil sikap yang sama dengan Yang Berhormat, bahwa saya pun label Yang Berhormat itu dengan perkataan-perkataan luar parliamentary. Jadi masing-masing kita berpikir as our conscience. Itu saja komen saya. Menteri jawab secara berhema, jangan lagi bangkitkan sidekick politik. Itu boleh kamu buat di luar Dewan. Tapi boleh kamu bertengkar di luar Dewan, bukan sewaktu berbahas. Tuan Yang Dipertua, terima kasih Tuan Yang Dipertua. Tetapi sandiwara politik yang berubah ceras tu kita faham pun. Tapi soalan yang dibangkitkan Tuan Yang Dipertua mengenai miskin 40% ke bawah itu adalah suatu yang sama-sama kita prihatin dan perlu kita melihat. Itu sebabnya dalam model ekonomi baru, walaupun pelbagai program telah diadakan melalui 8 lead agency kerajaan untuk melihat golongan ini, maka keprihatinan itu sama-sama kita rasai. Dalam model ekonomi baru, dalam program transformasi nasional, 40% ke bawah ni pendapatan ini mendapat pengkhususan yang begitu penting sekali melalui NKRA yang kita letakkan secara jitu, bagaimana kita nak meningkatkan pendapatan mereka dan bagaimana kita memperkasakan modal insan mereka supaya mereka dapat dikeluarkan daripada jumlah pendapatan sebegitu. Percayalah Yang Berhormat daripada ceras bahawa kerajaan komited untuk melakukan perkara ini. Walaupun retorik-retorik ini ditaburkan, tapi inilah agenda kita yang bakal kita akan buat. Dan kita akan teruskan usaha walaupun akan ada tomahan-tomahan dari sebelah sana. Terima kasih.